Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Fly Fighter Channel, saluran eksklusif untuk dunia aviasi dan pertahanan. Hari ini, kita akan menelusuri kehebatan pesawat tempur JF-17 tanda milik Tentera Udara Pakistan. JF-17 tanda, juga dikenali sebagai FC-1 Xiaolong di China, merupakan pesawat pejuang ringan pelbagai peranan hasil kerjasama strategik antara Pakistan dan China, dibina dengan kos yang lebih rendah berbanding jet barat, namun tetap menampilkan ciri-ciri moden yang mampu mencabar keupayaan pesawat musuh di rantau Asia. JF-17 dikuasakan oleh enjin turbofan RD-93 buatan Rusia, mampu mencapai kelajuan maksimum Mach 1.6 dengan jarak operasi sekitar 2,000 km. Pesawat ini dilengkapi radar aktif AESA, sistem peperangan elektronik serta 7 cantilan senjata yang mampu membawa peluru berpandu udara ke udara, udara ke darat dan bom pintar. Ia juga mampu melakukan serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu seperti PL-12 dan Rad kedua, menjadikannya ancaman sebenar di udara dan darat. Dalam Tentera Udara Pakistan, JF-17 kini menggantikan jet-jet lama seperti Mirage ketiga dan F-7. Ia juga memainkan peranan penting dalam misi rondaan, cegah rintang serta pamer kekuatan udara di sempadan. Pada tahun 2019, pesawat ini didakwa terlibat dalam konfrontasi udara dengan India sekaligus membuktikan kesediaannya di medan sebenar. Kejayaan JF-17 bukan sahaja terbatas di Pakistan, negara seperti Myanmar dan Nigeria telah mula mengoperasikan pesawat ini, malah beberapa negara di Afrika dan Asia Barat turut menunjukkan minat. Ini membuktikan bahawa JF-17 bukan sekadar simbol kekuatan PAF tetapi juga ekspor pertahanan bernilai tinggi. Dalam video ini, anda dapat melihat rakaman eksklusif JF-17 beraksi di ruang udara, dari manuver tajam, formasi taktikal, hingga tembakan peluru berpandu latihan. Satu demonstrasi hebat yang menggambarkan teknologi, analisis dan keupayaan pesawat ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Teruskan sokongan anda kepada Fly Fighter Channel. Jumpa lagi dalam video seterusnya teknologi, analisis, capability.